Kita ada kambing bakar, insyaAllah dengan izin Allah SWT. Oh, kita ada makan nasi goreng. Kita ada ayam bakar. Kita ada mashed potato. Oh, mantap. Dia gelam. Sana piang tu, masuk piang. Ini dah start lagi tau. Start lagi. Belum start lagi tau. Okey, mantap. Siapa nak soundcheck kan mana? Soundcheck, Pin. Ni. Syam. Soundcheck. Soundcheck. Bopek. Syam. Okay, Abang Syam. Abang Syam. Teh dia Syam. Syam donat. Sani. Cepat. Koma kaki karuk ni, cepat tu. Oden. Syam, dah dapat lagu dah. Syam, dah dapat lagu dah. Mantap. Sani. Depan nyanyi lah, duduk depan lah. Bergetar kau mah. Panjang. Day 3. Okey, hari ni tambah lagi helmet eh. Semalam dah tak tambah, ni tambah lagi. Ni tambah ni Rapid New. Atau pergi titi baru, titi lama. Duhan baru, duhan lama. Ni Hayden, ni Hayden reset. Ni tak ingat model dia. Ni mahal ni, Nakano Gold Limited Edition. Ni silver, hijau, silver, merah, hijau.
Belum lagi. So ni last day. Kita dah nak set up nak balik. Tapi kita belum settle lagi. Apa ni? Ni apa ni? Apa ni? Sekejap. Slow sikit, apa ni? Tak nampak. Diam. Adami pergi camping ke? Adami banyak betul barang dia. Komando Dia macam pergi Thousand Corner itu pun tak banyak rasanya. Dia kan tambah beg kat sana. Tengok tarik cicak. Motor paling cerai sekali. Turun balik lah. Yalah. Kata nak buka website, tak jadi. Lambat kot. Post. Abang post lah. Kot nanti Wan nak buat cinematic kat highway tu. Tai. Wan nak cinematic tu berat rasanya. Abang dengan Wan kalau dua-dua buat cinematic ke laut video. Abang use boleh harap. Abang tak boleh bang, jangan. Tengoklah saya buat dengan Wan lagi atas highway kat apa? Menora tu. Dia selalu depan Bang, Wan. motor saya 200 bang. Betul ada bukti dalam ni kamera ni. Ni kamera ni ada bukti, nanti abang tengok. Motor cicak. Tak cicak. Tak. 204. 204 apa? Dia kalah bang. Suruh duduk bawah, hampa duduk kat Aje. Hampa duduk sini. Abang. Bang. Tengoklah atas motor dia apa. Helmet baru. Gurau. Ini dia tambah cat kat Kasha ni. 2 minit. Kampung dia kau tahu ada tek kucing. Handsome tu. Nampak tek kucing mana? Tahu ni. Kado pro. Tu yang bawah BCD. Mahal ni bang, cover ni bang. Saya geram tengok dia pasang cover ni. Bang, berapa bang BCD ni? Murah high. Berapa? 1000 dia. Nanti kita sembang. Ish, cantik bang. Nampak kemai tu oi. Ish, tak boleh ni. Kena order ni bang. Jom, masa dan time. Jom. Weh. Hang kalau pakai cover ni Mio, elok Mio. Mahal. Tak. Dia kata tak murah. Nanti kita sembang. Saya ada lubang baik. Dia perintis. Kalau masuk itu kemas tu. Motor merah itu hitam tu. Dia dah pening. Nanti kita sembang, tak mahal. Tak ada. Hang tak ada. Hang sibuk lah. Hang tengok. Dia buat kacau tu. Tak ada. Tengok tarikh saya depo kat Bayu. Tengok tarikh 24 hari ni. 25. Semalam saya dah masuk booking dah. Betul lah. Abang janganlah apa ni bang. Abang teruklah. Kenapa offer dia je? Come on lah. Orang pantas. Kasih depo lah. Bohong. Tengok tajuk. Tajuk tak boleh lah tu. Mana? Nu nama Bayu. Tengok conversation. Conversation tak boleh lah. Tipu tu. Conversation. Tak ada conversation apa. Terus sembang face to face, terus transfer. Kita bukan sembang tanya itu. Nanti Bayu saya nak order. Sembang ke order. Dia kemal. Dia kemal jaga. Betul bang, dia beli lah. Bang, cakap betul bang. Sembang dah dengan Bayu kat. Abang cakap betul bang. Betul ke tak betul? Aduh, macam tu. Tak betul lah. Kalau abang you gagak tu tak betul lah. Bohong lah bang. Bohong. Baju legend lah. Tengok. Ini asal lah. First edition lah. Masih ada Asterix Racing Ipoh tu.
Oh. Okay. Mamu. Okay, kita punya lucky draw hari ni Oh. Muka siapakah yang memenangi Cardo Pro? Saya tak apa, saya bagi kawan menang lah. Masa dia buka-buka tu boleh beli. Apa dia? Duduk 2 minit, buka balik, sold out pun. Oh. Tak, 15 minit, 15 minit. Sold out, 250. Apa ni? Ni apa? DSL punya ni. Beli kan. Oh, ya. Beli tu dah ada 60 lebih lagi. Lepas tu buka kali kedua, sold out terus. Murah kan ni, bawah 100 kan? 94. 94 ringgit. Di Cina boleh buat benda-benda ni. Cina. PSR ni. Dami, okey Dami. Sejak baru habis diving ni pakai topi ala-ala beach boy Dia berubah wajah jadi beach boy Ha? Bila? Oh, masuk hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel family kita okey tak okey? Best tak best? The best, the best. Okey. Cover lah cinematic. Macam ucapan sekolah pula kan. Berdirinya saya kat sini Ha. Dengar. bukanlah kerana saya chief ke, bukanlah kerana saya presiden ke. Saya hanya caretaker saja bersama Nazar. So kita orang sama-sama je. Tak ada siapa leader, tak ada siapa apa. Memang saya sama-sama dengan Nazar daripada mula. Jadi saya kat sini bukan ni pasal saya leader ke apa ke, Nazar cakap apa, bukan. Saya buat kerja je untuk X-Series. So selain daripada tu, kita pun ada beberapa orang yang memang buat kerja untuk X-Series, yang memang tak kira duit, yang tak kira masa. Kalau saya minta data pukul 11 malam, 12 malam pun dia bagi. Saya minta apa-apa dia bagi. So ada juga ada team kat situ. Nak saya mention pun saya boleh mention, korang boleh tahu lah, boleh hargailah orang yang berada dalam team management ni. Pertamanya Mus, sebab Mus dia tak kira dari segi masa dengan RM1, dia boleh guna duit dia dulu. So Afan ni 24 jam pun saya boleh contact dia boleh bagi apa semua lah. So kita ada Fitri yang mudahkan urusan kita di model lah dengan dan juga yang ni kenapa saya sebut last, sebab dia ni antara orang yang lama dekat X-Series ni. Dia paling lama. Jadi paling gemuk. Dia best dia tu, dia tak kira apa, duit, masa, tenaga. So dia adalah Pak. Mana Pak? Pak mana Pak? Oi, dia tipu dia lari. Oh, dia kat atas. Dia penginapan ni, makanan, kebajikan, dia yang handle. Satu dia pukul 3 pagi pun dia masih pergi cuci. Betul. Datang semua kan. Tahniah. Jadi yang lain yang Tahniah. berada dalam pintu janganlah rasa berhati sebab apa tu saya cakap tadi, diorang ni tak kira masa, tak kira duit, tenaga. So benda-benda macam tu lah yang saya rasa macam appreciate lah. Saya perlu cakap lah benda ni kat sini. So itu je saya nak cakap. Cakap sikit. Kami nak abang cakap. Cakap lah. Sini dah. Video kami. Hidup raja. Salam pertama Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang hadir hari ni. InsyaAllah saya pun tak sangka semua ni berada di sini. Padahal kita ni bukan kenal daripada zaman sekolah ke apa. Kita kenal sebab motor. Tapi Allah izinkan semua ada dalam ni, semua orang hebat-hebat. Daripada rezekinya hebat, daripada cara kerjanya hebat, ada bisnes ni, ada ni. Tapi Allah izinkan semua duduk dalam satu grup macam ni. Itu yang saya rasa
terharu lah. Korang bagi masa, bagi tenaga, tak kisahlah benda sekecil-kecil benda sampai besar-besar benda. Kalau saya baby-baby pun korang okey je. Masalahnya semua ni dah kenal satu sama lain tu, dah macam adik-beradik. Itu yang saya sangat-sangat bersyukur. Harap ukhuwah ni semua kekal sampai syurga lah, insyaAllah. Itulah. Terima kasih sangat-sangat. Menjayakan aktiviti ini. Okey. Ada orang aktiviti tak ada apa-apa. Sebab orang ada, aktiviti tu ada. Tu je. Terima kasih. Cakap lebih-lebih sebab. Cakap lebih-lebih sebab ni. Tak nak juga sebab. Okey, kita mula dengan tu. Sebab ni. Okey. Kita cerita daripada Tali match kita kena tanya Cikgu Masri. Kumpulan yang berada di tempat nombor 4 tu siapa? Semua salah ambil. Mana ambil punca. Aduh. Depa bayar. Bayar? Ke hang kena halau semalam? Kena halau pun naik. Sud tu malam. Teruskan. Okey, cikgu Masri. Tempat yang keempat tu kumpulan mana? Kumpulan 3. Kumpulan 3. Maju orang mana Cikgu Masri ke depan. Kumpulan sendiri. Ini punca ni. Nombor 4. Siapa? Sekali terus. Kumpulan 4. Okey. Siapa kumpulan 4? Tak ada siapa tolong dekat gambar ke? Siap. Champion kumpulan 2. Oh. Ni champion kan? Oh, champion. Kumpulan kami. Okey, yang ini untuk keputusan bola sepak. Saya nak jemput Abayus PG5. Kalau nak tahu ini Abayus PG5 ni, dialah penaung series. So saya buat kerja dengan Hazal di lapangan je. Apa-apa kita orang kalau ada apa masalah apa, kita orang akan jumpa dia, tunjuk dia. InsyaAllah. Okey, next juara Kalau baju saya tidak awal, tak tahu hilang. Kumpulan 1. Bari. Ni apa ni? Tim menang bola. Lagi mudah dia. Lagi tu. Kumpulan 1 bagi. Juara yang mendapat protes kerana ada ahlinya tak pakai jaket merah. Pejoy. Mana Pejoy?
Ini yang seram ni. Ini yang seram ni. Okey ah, Cikgu Lan cabut ah. Ni nama Bulan cabut 5. 5. Hai, sah. Ah, boleh tak? Seram ni, seram ni. 5 saja. Okey. Okey, 5 je. Okey, masih Cikgu Lan. Masih. So ini korang janganlah rasa lah ini sagu hati. Ini sebab ada sponsor. So saya ambil random je. Saya pun tak tahu berapa harga barang-barang ni kan. So kita mula dulu lah sebab dia kuantiti dia banyak. Adami. Aduh, Adami tak dapat gaduh lah. So saya minta Abah. Minta Abah kalau sampaikan terus sampaikan. Minta sampaikan. Tapi nanti dia dapat kan? Dapat. Gaduh punya. Oh, ada lagi bah, ada 5 tu. Ada lagi. Bob. Oh, aduh, tak ada gaduh. Aduh. Cikgu awet sangat tarik nama saya cikgu. Biarlah lalat. Okey, seterusnya Arif. Arif. Bulan 1. Ya. Kado pro. Out. Jangan. Cium. Okey. Next. Pap. Aduh. Aduh, Pak, apa ni? Dua kali kan? Ha? 2 kali kan? 2 kali. Aduh, Pak. Tak dapat gaduh lah. Cuba lagi tahun depan aku. Jom balik, jom. Balik. Yang ni saya minta apa nak sampaikan nanti. Jadi minta Abang Tas lah tolong cabutkan satu. Satu je, ni satu ke? Satu eh? Satu saja. Okey, Abang Tas. Terima kasih. Sama. Okey, yang ni set tali pinggang dengan wallet. Set tali pinggang dengan wallet. So Mus. Dah dapat. Tak dapat. Aduh. Terima kasih. Dulang. Okey, nanti ada halaman dekat sini tak nak buang masa. Afan pilih 3. Lepas tu saya minta nak jemput Abang Yusdi untuk serahkan sebab dia macam berkaitan dengan Abang Yus.
ni ada 4 set tool, tapi satu tu saya nak simpan. So saya bagi 3 yang ni. Okay. Set tool ni saya pun berminat. Satu saya letak nama saya kat dalam ni, kalau tak saya tak letak. Daim. Aduh, tak dapat gaduh dah. Tadi kalau ada nak servis beritahu. Aduh, tak dapat gaduh dah. Masa. Okey, seterusnya saya rasa sesuai benda ni ada dengan dia. Sebab kita ingat dia macam Siapa? Amir ke? Amir tak logik. Amir tak mungkin. Usuk. Tak usuk Sahid. Macam movie malam tadi lah. Susah nak ramas apa dulu. okey, yang ni tak tahu lah Allah dah memang bagi rezeki ke dia kot. Kali ni kan, ni pun untuk sesuai untuk orang ni juga. Nizam. Oh. Habis gaduh. Tak dapat gaduh. Ini Bang minta cabut ya. Cabut 2 bang. 2. Okey, terima kasih bang. Oh, kenapa dia buat bunyi ha dulu? Apa yang ha tadi? Okey. Usuk ni. Rem. Aduh, tak dapat gaduh. Aduh. Presiden aku ni. Saya ni. Okey Pak, alang-alang Pak tolong bagi. Tak ada orang lain dalam bilik sama, semua sama. Mandim sama ni. Presiden dan yang sudah. Kenapa salam macam tu? Okey, Pak, tunggu dulu nak sampaikan terus. So yang benda ni pun saya suka kak. Saya sendiri pernah. Satu ada juga nama saya dalam ni. So next Spoiler. siapa yang sponsor? Saya tadi saya tak sebut nama dia sebab saya tunggu yang ni baru saya nak sebut. Yang ni boleh dikatakan kalau tak ada dia tak ada series. Betul? Orang Betul? Betul? tak ada dia tak ada series. Betul? Dia lah ajar tailuk kat kita. Betul? Yang masuk tailuk. Betul? 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 Semoga dia murah rezeki. Amin. Dia tak pernah pergi. Amin. Betul? Orang hebat ni, sahabat saya ni sampai syurga ni. I love you. Oh, bagus ni. Benda ni mungkin satu signal kepada dia. Jadi dalam family dia ni dia bekerja keras juga untuk kontrol berapa ramai punya orang emosi lah, orang marah lah, orang apa lah kan. Cikgu Masri. Oh, ni full face punya. Boleh masuk kat iMac dia. Jangan. Boleh pasang full face je. Tengok suatu bengkek tu. Abang kek kan? Saya ni saya reserve dulu. Sebab saya dah salah percaturan untuk urutan. Ini saya reserve dulu. Satu lagi, kalau event kita ni tak meriah kalau tak ada orang. Tak ada orang yang happening. So kita selalu cakap kita ada MVP. Setiap kali event kita ada MVP. Setuju? Setuju. So ini saya tak ada bincang dengan siapa-siapa. Cuma ini pendirian saya. Sebab kalau saya cakap pun mesti diorang setuju.
Abang Fitri, Brother Fitri Ceroy. Sini mesti. So dia paling sporting. Ya, dia paling sporting. Allah, saya minta nazar lah tolong sampai ya. Paling ceroy. Paling ceroy. Adik-adik, saya nak kadu. Adik-adik. Makan abang ceroy. Abang dapat ni je lah. Dah bersyukur lah. Memang kenal, kita memang pemain. Memang tak cinta. Alright. Adik. Bayu nak je. Okey, berbalik pada Kau ajuk. buat boleh lah duduk dalam kancing buat. Saya kena pasti pula. Kali tu saya tak pasti macam mana, sama ada dia buka cover set ke dia buat coating ke apa, wallahu alam. Nanti kena bincang dengan dia lah, boleh tuntut dengan dia. Ipos no wash. Jap. Package detailing apa ni? Package detailing apa ni? Bagi ambil lah. Polish coating. Cuci detailing. Coating ah. Coating. Ceramik ah. Ceramik. Okey. Siap semua. Jadi tenang. Mungkin Allah bagi rezeki kan. Panas weh. Dapat dah sikit. Ni dah panas ni. Dia support kita guna babi ni walaupun dia Panas. baru bersama kita. Kalau nak kita tenaga dia tak macam budak muda. Dia tak berkira kerja. Masa ini lagi. Masa 1000 corner, balik daripada 1000 corner tu nak towing masuk letak motor atas lori. Dia dengan umur dia macam tu, dia yang tolong-tolak. Masa tu saya tak ada. Masa tu saya ada kita. So dia lah yang ni. Jadi dengan dia pun tolong kita kelas kubah. Bang, cat dulu. Tak ada dia sebab dia ni. Tapi itulah abang kan. Tu kau cat dulu, dah siap cat. Tu baru coating. Saya tak kira dulu. Tadi dah datang. Datang ibu. Mana chip? Hilang ah? Oh, minum air. Okey, ini ada satu package yang menggembirakan. Ilham. Contoh gua. Okey. Package skru titanium bernilai RM100 oleh Pure Titanium. Nak cari skru titanium, cari Abang Mio. Titanium ni tak ada pula. Mantap. Motor hang pun tak ada skru, bubul lah. Tak, dia dapat lagi. Oh, dapat. Oh. Banyak tu. Oh, kemas dah. Kali ni dia mesti kemas lah. Dia mesti sembang kemas lah. Aku dah tahu dah. Mungkin boleh di remove lagi sekali. Oh! Ada sampel. Pegang sekali ya. Ni color baru kita akan launch tak lama lagi ya. Blue Salaya. Standby ya. Ni tak boleh lah sekarang. Nanti claim lah. Okey, terima kasih. Alright. Congrats. Syamtoya. Tak boleh, dia tokey. Maksudnya grand prize.
So Kardo ni kalau datang je nama saya dengan Azhar, kita orang tak menang pun. Sebab buat apa? Kita orang dapat benda yang kita orang sumbang kan. Jadi selain daripada tu, seperti syarat lah yang kita cakap itu, siapa yang ada baju merah sahaja yang dapat. Sebab diorang lah yang menyokong ekonomi menjana support series ni. Kalau tak ni nampak ni. Sebut-sebut nama meja keluar. Saya kopi luar ni sahabat saya, walaupun dia tak ada dalam group management, dia antara orang top Pak dan In kalau tak silap saya. Baru kita buat version tu yang ada yang lain-lain. Yang itu. Jadi orang yang create version 2 yang boleh dapat crowd series ni, dialah marketing dia. Bukan marketing, kita tak cari ahli grup. Series ni dia tak cari jumpa tepi jalan. Mari join. Tak ada. Open to public. So dia ni ada kawan-kawan dia ni boleh dengan dia ni senang lah. So dia ni memang support series lah. Jadi saya nak panggil Mamu untuk cabutkan Kardo ni. Dan dia yang saya nak letak dia yang bagi sumbang. Nama dia ada ni. Ada. Mamu cabut nama sendiri Mamu. Cabut nama sendiri. Dapat Saya buat kamera. Oi, elok cabut elok oi. Jangan buka lagi. Mamu tunggu je sini, Mamu yang akan sampaikan kalau dapat. Kalau Mamu yang dapat, saya sendiri sampaikan. Jangan tengok. Cerita detail gila dalam deep ni. Yang drama gila babi lah. Ini drama. Kalau sebut babi tutut. Okey. Apa lagi? Kalau saya cakap terus korang dapat clue. Okey, bagi yang kita nak ringkas je lah. Kan? Bukan rezeki dia. bukan rezeki. Bukan rezeki dia. Itulah bukan rezeki dia. Bukan rezeki dia. Dia ni, kalau saya nak cerita, dia ni ahli nakir dalam series. Ahli nakir, antara ahli nakir. Kenapa nakir tu? Kalau ride lambat. Lambat. Gila, dia boleh sudah orang sejam. Sejam setengah jam. Kau cakap. Siapa Tapi ni? bukan rezeki dia. Sebab dia tak ada dekat merah. Saya bukan nak tipu. Cuak Sedih bro. tapi betul Allah izinkan benda ni jadi ni. Bukan saya tak kesian dengan Bijoy. Tapi saya tak boleh break rules lah. Ada lagi, ada peluang ni. Ini mungkin rezeki dia. Allah alam. Dia ni unsung hero series. Mungkin korang akan setuju nanti. Dia unsung hero. Dia rajin. Dia rajin. Tanpa perlu suruh ke apa ke, memang dia rajin. Tapi unsung hero. Dia kurang ride. Jarang menyertai ride overland. Ada sekali dua. Tapi jarang. Mungkin dia boleh tangkap aku ni. Aku ni. Tadi yang gerak ride overland kan? Tak ada. Gampang ni. Tangan tak ada dah. Dia cabut. Sebab tu saya bagi dia cabut. Sumpah dia tak ada
unsur-unsur protes. Sebab dia yang cabut. Jadi saya nak bagi clue je lah, saya tak nak buka lagi lah. Dia ada bangkai kat sini. Unsur. Kalau tak ada abang dia tak masuk kat sini. Oh, Mona. Tanya. Kardo. Dia bagi dekat. Dah pernah tengok dah dulu. Adik pernah tunjuk dah. Rupanya sampai kat sini. Macam tak nak je. Alhamdulillah. Okay, dah boleh upspec Thank you, Rip. Terima kasih, Rip. So tak ada apa dah kot Terima kasih. Thank you, Exini. Ada. Tapi diorang ni yang menekung tak sedikit sebanyak diorang yang sponsor. Betul, sponsor. Diorang ni orang yang sayang. Betul. Terima kasih yang sponsor. Terima kasih orang-orang hebat sampai syurga ni. Hebat ni. Terima kasih. Ada lagi. Pakai sate cenjang. Ada lagi. Oh, okey. Pada tak silap saya sebelum pertengahan tahun lepas. Dengar. Sebelum, maknanya tak silap saya macam saya cakap tadi, sebelum pertengahan tahun lepas kalau tak silap saya, seorang sahabat kita lah daripada SCDS ni berlaku saya pun musibah. Jadi saya cakap, saya tukarlah Abang P. So dia pun antara orang yang support SCDS daripada belakang. Mula-mula saya dengan Azhar ni nak create SCDS untuk jadikan satu, kita macam mana, kita guru motor yang ada passion. So daripada hasil jualan jaket merah kita yang lepas, so kita buat sumbangan. Betul bang. Okey bang. Semoga bang. Nampak bang. Sumbangan ni tak adalah sebesar mana dengan apa kerugian yang ditanggung sepanjang dia dalam keadaan musibah tu. Tapi sekurang-kurangnya SCDS ingat dia. Sedih bang. Allah bang. Bang, minta maaf lah bang, kita orang lambat ni pasal time tu pun arwah Black betul-betul baru lepas meninggal. So itulah, bukan kita tak fikir pasal bang, kita pun dekat Ipoh kan, nak datang melawat abang pun susah. So mana yang dia datang melawat abang Pi, terima kasih wakil kan, orang-orang hebat. InsyaAllah. Terima kasih semua. Sama-sama bang. Okey, itu je. Masih. Okey, ada dua lagi. Sponsor. Baru sampai rezeki. Duduk. Sepi motor. Oh, yang mana yang tadi dah dapat semua? Oh, tak masih dulu kan? Panjang buat package turun 4. Saya dapat. Oh. Masukkan balik
cabut kan. Apa pula tu? Tak nak. Ni, buat kamera. Ah. Oh ya, kena betul-betul ini simbolik lah. Ah. Buat kamera dia lock benda-benda macam ni. Sebab ujung-ujung dia pernah dapat hadiah daripada Sayan RM2,000 kat sini. RM2,000. Masa SOCM hari tu. So yang ni saya umum ada RM100 tunai ataupun QR ada 2 tempat. Mana ada RM200. 100. Jadi dah dapat banyak. Ya. Wan ni pun orang yang banyak berkorban juga dengan isteri ni kalau kat sepadan-sepadan ni insya-Allah. Tidur. Lagi tu. Orang buat tunggu kan. Tunggu sini. Tak ada monkey. Tak ada apa. Wan boleh duduk. Terima kasih Wan. Cakap lah sama-sama. Terima kasih. Cakap siap? Tak pun kap. Apa hadiah dia? Ada mi tolong sampai ya. Apa hadiah dia? RM1. Oh, RM1 dekat mana? Cash kat sini. Oh, dapat duit minyak Oi. Yang ini dia mesti seronok ke? Ha? Dia mesti seronok ke? Kan. Dia mesti seronok ke? Kan. Aduh. Pasalnya dia tak boleh tidur. Malam tadi. Lepas tu dia berlaku satu perkara paranormal kat dia malam tadi. Abaya SPG5. Abaya SPG5. Ada lagi. Ada. Ha? Dia kita tengok dia nama dia dah dipanggil dah kat sini. Tu juga dia report tau. Oh, lain macam siapa? Fitri. Wow! Mana Fitri? Duit minyak Bukan meja pun. Bukan meja pun. Meja dapat duit minyak. Ni masih ada minit. Sekejap, Fitri. Tolong satu je. Oleh kerana dia jackpot, bagilah dia seronok sikit. Kita ada lagi 100. 100. Saya minta bila saya umum ni ada lagi orang datang. Lagi 100. Yang ni selalu jadi hero kita lah. Tapi bagi yang right tahu. Dia pun hero kita lah. So dia pun pernah berlaku musibah agak beberapa tahun lepas, 2-3 tahun lepas ni anak dia accident apa. Jadi saya panggil Abayus lah, Abayus. Ini dah rezeki anak dia insya-Allah. Bang. Duit minyak bang. Okey, dah habis kot. InsyaAllah kita dah elak boleh pergi Sebatang 2 Ukuk. Pukul 12 kita check out. Lepas tu kita pergi makan dekat mana Abayus? Dia Rimba area Seremban ke area mana? Ini Senawang. Lepas tu kita akan balik ikut lekat tu jalan highway Temiang tu. Kita nak fly drone kat situ. Tengok kita pun tak berani nak janji. Ada polis ke tak ada polis ke. Panas teruk sampai 80 darjah Celsius kat situ. Menyebabkan kita malah nak berhenti. Kan? So kita tengok tu. Lepas tu kita fly drone kat situ. Kita terus bersurai lah. InsyaAllah. Sampai Ipoh. Tengok gambar tu. Sampai dah 5 tahun. Tengok gambar kat bawah kat padang tu. Cantik juga. Tengok gambar. Bawah.